Kalau pergi dua negara macam mana? Ni soalan apa ni? Soalan berkenaan dengan roaming. Masih lagi tajuk roaming. Okey, kalau pergi dua negara. Sebab apa? Banyak juga sekarang ni package travel yang suka transit. Contoh, macam aku punya trip kan, selalu aku bawa transit. Kami transit dulu Dubai. Maksud daripada Malaysia masuk Dubai, tak kira lah 1 hari ke, 2 hari ke, 3 hari ke. Kemudian baru pergi Saudi, masuk ke Jeddah, buat umrah Madinah dan balik ke Malaysia. Jadi nak jawab soalan ni, macam mana kalau nak buat roaming dekat dua negara? Takkan nak dekat Dubai nak kena subscribe macam mana? Dekat Saudi nak kena subscribe macam mana? Okey, aku tunjuk masih lagi dalam aku punya telco yang aku pakai lah, Digi. Okey, sebenarnya macam ni. Bila nak subscribe, aku cadangkan subscribe siap-siap dekat Malaysia. Buat tarikh bila nak fly sampai tarikh nak balik. Walaupun hampa transit. Contoh macam tadi kata transit Dubai 3 hari kan. Subscribe start daripada fly daripada KLA, boleh ambil yang 14 hari, yang kalau nak pergi lebih lama ambil terus yang sebulan. Dia kalau untuk telco Digi, telco yang aku pakai, dia sekali subscribe dia boleh pakai sampai 81 negara. Jadi tak payah nak subscribe Dubai lain, Saudi lain, tak, no need. Hanya sekali dia boleh cover semua. Contoh macam ni. Tengok ni. Nampak? Ni nama negara-negara yang boleh cover. Maksudnya sekali dia subscribe dengan satu harga yang sama, selagi tak habis data, selagi tak habis tempoh kita subscribe, boleh gunalah sampai habis. Okey. Jadi jawapan dia, kalau pergi dua negara, subscribe benda yang sama juga. Jadi korang membantu, video ni membantu dan menjawab soalan ni. Dan moga-moga bermanfaat untuk semua siapa yang nak buat roaming. Jangan lupa like, komen dan share video ni.